dengan Presiden Majlis Belia Malaysia. River to the sea. Palestine will be free. Gaza bangkit. Yes. Orang yang sanggup berjuang, kita salute, doakan. Itu usaha rendah-rendah yang mampu kita lakukan. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana, sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana, sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. So hari ni 8 hari bulan Oktober 2025, saya dan isteri kita orang akan pergi ke himpunan Gaza di Axiata Arena Kuala Lumpur bersempena ke Okey, Assalamualaikum, hai. Assalamualaikum, hai. Saya dan isteri hari ni 8 Oktober 2025 kita orang akan pergi ke himpunan Solidariti Gaza di Axiata Arena, dan kat sana kita tengok apa yang kita orang akan buat. Jom. Ya, apa yang awak boleh kata mengenai sumut flotilla ni, himpunan Solidariti ni? Himpunan ni adalah solidariti kepada 23 aktivis Malaysia yang baru sampai ke tanah air semalam selepas menyertai perjuangan lah untuk flotilla, iaitu solidariti satu dunia lah. Okay, apa awak boleh kata mengenai sumut flotilla, apa himpunan Solidariti? Solidariti bersama aktivis yang baru pulang ke tanah air semalam daripada penerbangannya daripada Turki. Mereka menuju ke Gaza lah untuk menghantar bantuan kemanusiaan seperti makanan, susu dan ubat-ubatan lah kepada mereka yang berada di Gaza. Dan mereka diberkas ditangkap secara haram oleh Israel. Namun atas hubungan diplomatik Malaysia, mereka telah dibebaskan. Simpati kita terus kepada rakyat Gaza yang terus ditindas dan tak dapat pembelaan. Kita akan pergi naik motor sebab himpunan start pukul 8 macam tu, dan disebabkan nak elak jam, kita orang akan naik motor. So sekarang jam pukul 7.50, kita orang baru sampai dekat Axiata Arena, dan boleh nampak dekat sini, sekitar sini lah, orang dah start mula datang. Lepas tu kenderaan yang bawa bendera Palestin pun dah ramai, yang menyatakan solidariti terhadap Palestin. Kita jalan-jalan dulu. Nak beli apa? Nak beli cucuk. Banyak jual cucuk-cucuk lah kat sini. Fishball macam tu lah. Dan banyak juga yang jual maflar. Range harga lebih kurang RM15, RM10, RM20 macam tu lah. Kita dah nak masuk. Kita mulakan dengan Presiden Majlis Belia Malaysia. Kita dah sampai dekat dalam Axiata Arena. So memang nampak ribuan manusia yang ada dekat Axiata Arena ni yang menyokong
Palestin yang memberikan solidariti lah kepada apa yang berlaku di sana. Kita orang masih menunggu sebenarnya ketibaan PMX. Kita nak dengar dia punya amanat, apa dia punya apa untuk meniupkan semangat kita lah dalam perjuangan solidariti Palestin. Gaza bangkit. Yes. Sekarang ni ucapan daripada Mufti Belis Dr. Mazhar. Dan saya dijemur selama 1 jam setengah di bawah krim matahari bersama dengan rakan saya iaitu Rana Hamidah dan Pasar Palestin. Gaza bebas dan kita mahu segera berkembang. Tapi ini perlu dihentikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita orang dah sampai rumah. Kita dekat parking kereta. And 1 pagi. Sayang, apa pandangan awak mengenai perhimpunan tadi dan apa yang awak rasa? Agak ramai jugalah, dalam 16,000 orang. Biasanya tadi dia sharing lah pengalaman. Lepas tu akan ada sumut tila untuk kali kedua, tapi akan melalui Rafah lah, yang di mana Perdana Menteri akan berbincang dengan Presiden Mesir pada minggu depan untuk penghantaran bantuan melalui jalan darat. Macam mana awak tengok komitmen mereka-mereka yang datang tadi? Komitmen siapa? Mereka-mereka lah, orang awam yang datang. Orang awam. Ya, mereka bersemangat dan memang menunjukkan solidariti lah kepada pejuang-pejuang kita. Sambil-sambil je lah kita orang nak naik kat rumah ni. Lepas tu barai tu barai, tapi sebenarnya dia ucapan-ucapan tadi antara ada aktivis lah, antaranya macam Farah Lee, kemudian Adel, Zizi Kirana, kemudian ada Ustaz Mak Kecik. Ustaz Mak Kecik tu kita orang pernah jumpa dekat Mekah masa tu, dan Ustaz Mak Kecik tu kita orang jumpa. Lepas tu ucapan Ustaz Mak Kecik tu betul? Power, walaupun dia kecil tapi suara dia didengari oleh satu dunia. Betul. Lepas tu penonton crowd yang datang pun memang yalah menyatakan solidariti lah untuk kita yang kali pertama join himpunan solidariti Gaza ni. So rasa macam berbangga lah. Kita pun rasa bangga sebab Malaysia, kita tahu Malaysia ni tanpa berbelah bagi. Maksudnya kita, orang kata tak ada tahap kita punya sokongan tu, tahap kita sokong Palestin tu sampai ke pasport kita sendiri menyatakan yang kita ni tidak mengiktiraf dan kita boleh melawat ke mana-mana negara kat dunia kecuali Israel. Dan
masa Malaysia punya komitmen tahun lepas, kerajaan putuskan semua perniagaan termasuk ZIM. Syarikat daripada Israel. Syarikat ZIM adalah syarikat daripada Israel yang memang dah sekian lama berada di Malaysia, tapi pada 2024 ataupun 2023 kerajaan memang fully putuskan sebarang komitmen perniagaan dengan Israel. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita bangga lah. Kita ada sebuah pimpinan, sebuah kerajaan, atau orang kata tak kisahlah kerajaan mana, tanpa berbelah bagi, kita memang support. Kau boleh sokong parti apa, kau boleh idealisme kau apa, tapi bila bercakap pasal Palestin, tak ada orang yang boleh deny about that, yang mana kita ni memang menyokong dan menggesa supaya Palestin tu dimerdekakan sesegera mungkin. Kalau boleh malam ni. Itulah apa tadi antara ucapan dia kan. Itu buatkan kita rasa macam bangga. Dan bila melihat pengorbanan yang dibuat oleh aktivis ni, sebenarnya dia mengingatkan balik kepada kita bahawa apa yang aktivis buat ni tak ada apa-apa pun. Sebenarnya apa yang mereka ni semuanya nak menyampaikan adalah supaya suara daripada Gaza tu didengar. Betul tak yang? Betul. So untuk korang yang ada keinginan atau ada cita-cita ke nak datang ke, datanglah untuk ke himpunan macam ni. Selain dapat membangkitkan rasa cinta kita kepada bumi Gaza, ia juga dapat memupuk kesedaran kepada kita lah betapa kita kat Malaysia ni beruntung lah, kan? Selain itu, apa kesan positif daripada rundingan yang dibawa oleh Perdana Menteri adalah hubungan akrab antara negara-negara OIC. Betul? Negara-negara Islam lah khususnya dalam usaha memerdekakan Gaza. Betul, macam tadi PMX ada kata memang kita tak ada urusan langsung dengan Israel dan kita tak nak pun berurusan dengan Israel, tapi kita menerusi rakan baik kita lah, negara ketiga iaitu Palestin pula, iaitu Turki dan mereka membantu. Dan bila PMX kata sekarang ni ada 9 lagi rakyat Malaysia yang masih belum pulang, dan Turki memberikan komitmen untuk memastikan mereka selamat sampai ke Malaysia, InsyaAllah. Dan saya rasa itu je lah yang kita orang dapat komen. Cuma tahniah dan syabas diucapkan, welcome home kepada 23 aktivis-aktivis yang sebelum ni menyertai Global Smooth Flotilla daripada kami. Kami berharap 9 lagi orang akan selamat sampai ke Malaysia, pulang dengan selamat. Betul. Itu sajalah daripada kami, suara kecil lah yang cuba menyatakan sokongan sepenuhnya kepada Global Smooth Flotilla dan juga usaha untuk memerdekakan Palestin. Free Palestine. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Assalamualaikum. Saya beritahu rakan-rakan, jangan pedulikan 1-2 suara-suara. Apa suara-suara ni kecil. Yang kita lawan itu gergasi Israel. Tapi sedikit pun kita tidak rasa takut dan cemas. Sebenarnya mereka ini sekadar membawa suatu suara memperjuangkan nasib rakyat Gaza dan Palestin. Yang kita berimpun malam ini, betul kita raihkan mereka kerana mereka itu jadi wakil kita memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan dan maruah orang Palestin. Kita mau Gaza bebas dan kita mau segera bantuan kemanusiaan sampai. Yang saya mau dan rakan-rakan saya mau itu damai. Jangan dibunuh lagi anak-anak kita di Gaza. Jangan diapa-apakan wanita kita. Merdekakan mereka. Beri hak kepada mereka. 23 orang. Saya salute sebab aku kau nak pergi pun tak mudah juga. Dia pergi. Niat dia mungkin tak baik. Dia nak popular. Dia nak nak famouskan pondok dia lah.
Ini manusia jenis apa ini? Kamu tak berani pergi, orang pergi kamu doakan. Ini tak, kamu hamun dia. Orang yang sanggup berjuang kita salute, doakan. Itu usaha rendah-rendah yang mampu kita lakukan. Ini kita bangga, mereka mencipta sejarah, anak-anak yang sanggup berjuang. Dia tak sama dengan orang bicara. Saya sebagai anak Malaysia bicara bangga dengan pengorbanan dan perjuangan mereka dan rakan-rakan seluruh dunia. Macam mana strategi nak sampai ke Mesir, pecah tembok Rafah. Takbir! Takbir! Saya akan hubungi Presiden Abdul Fattah Sisi, Presiden Mesir. Takbir! Allahu Akbar! Mudah-mudahan laluan itu lebih mudah. Yang penting apa? Untuk apa? Untuk bagi mesej bahawa kita menyokong perjuangan rakyat Gaza dan Palestin. Mesej apa lagi? Dunia tidak boleh membisu. Dunia bukan dalam zaman barbarik. Ini zaman tamadun. Mesti bebas, mesti beri mereka makan, minum, perubatan, sekolah, masjid seperti mana yang sewajarnya bagi mana-mana rakyat di dunia ini.